first trip untuk tahun 2026 dan destinasi kita kali ni adalah Phuket. Tak jauh pun dari KL, 1.5 jam saja naik flight. Anak-anak kita first time lah sampai Phuket. Metok dah 3 kali ke Phuket, Azahari pula 2 kali. Tapi trip kita ke Phuket sebelum-sebelum ni semuanya dengan checklist. Ini kira kali pertama jugalah kita orang ke Phuket sendiri. So trip kali ni adalah staycation, my birthday trip. Kita pilih satu resort yang ada banyak facility dan akan stay dekat situ untuk 4 hari 3 malam. So jom. Hai korang, so sekarang kita orang berada di gate L20, gate paling hujung sekali dekat KLIA 2 ni untuk penerbangan dari KL ke Langkawi. Guess where we are going? Sarawak. Sarawak. Japan. You've been to the country but not to the city. So which country you have been to? Kazakhstan. Southeast Asia country. So we reveal the destination now. Phuket. Phuket jauh ke? Phuket kat mana? Thailand. Vietnam. Oh my god. Kenapa tak naik kereta je? Perjalanan kita hari ni, kita keluar rumah pukul 8.30. Rumah dengan KLIA setengah jam saja. So sekejap je sampai. So relax-relax je lah. Sempat lah jalan slow-slow apa semua. Check in tak ada masalah. Smooth sahaja. Untuk luggage actually pagi tadi tiba-tiba kita orang rasa macam barang kita orang tak muat. Padahal tak ada pun bawa benda-benda yang macam mengarut ataupun ekstra ke apa kau. Tapi ada satu bag tu dia lebih 7 kilo. So apa kita orang buat, kita terus beli pagi tadi extra baggage dan surprisingly harga RM50 saja untuk 20 kilo. Kita dapat gate hujung sekali L20. I can see L20 from here. Jauh jugalah jalan tapi nasib baik kita sampai awal. So relax je. So sekarang pukul 11, ada lagi dalam lebih kurang 20 minit untuk boarding. Dan budak ni tengah main ni kat belakang. Trip hari ni dia special sikit sebab kita bukan nak explore town, tapi kita just nak staycation dekat hotel. Ini aku Jamila. Punya semuanya gambar. Apa terbang lah? Ini apa? Oh lah dulu belum lagi. Nah. Berada. Tu sampai. Tempat terbangnya naik macam mana? Tu roket. Nampak ke ya? Nampak ya orang-orang nak jalan. Yelah, 1 jam 1 hour. Lama 1 jam. 1 jam lah. 1 jam lama kan? Tak lama sangat. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran Jangan. tidak didapatkan sama sekali bagi menjaga keseimbangan dan kestabilan berat pesawat. Pastikan bagasi kabin. Bearing in mind that the nearest exit Ada nasi ayam, cheese menjadi rebusan, gaya toast. Okay, dia lagi slow. Bukan berat. Lagi slow. Taruh punya besar sikit. Jom, let's go. Yeah. Jalan. Kita dah sampai dah Phuket International Airport. Ya Allah, lama gila immigration dia 1 jam. Kalau dekat Ho Chi Minh hari tu, tahun lepas kita pergi Ho Chi Minh, dia ada priority lane untuk kalau kita bawa kids tau. Tapi dekat Phuket ni tak ada. So kita orang beratur sejam lebih juga kan tadi. Sejam lebih jugalah kita orang beratur. Ni baru settle. Luggage pun dah siap tunggu dah. Dan sekarang kita tengah tunggu driver untuk ke hotel. Sawadikap. Tara cakap sawadikap. Dari KL 1.5 jam je untuk sampai sini. Dan ini kali ketiga Metok dekat Phuket. Tapi anak-anak first time. Waalaikumsalam. Sini ibu belakang lah. Thank you. Tara. Water. Thank you. See you tomorrow. Okay. Thank you. Buat Malaysia kan?
Biasa. Pergi Malaysia. Oh, you can see the terminal from here. Ibu nak main tu. Malam-malam sini. Hidup kan? Yung kapita. Ada taman. Tak. Sana. Buat di sana. 7E. Village. Okay, dah sampai hotel. So, Anantara Vacation Club My Cow Phuket. So, kita akan stay dekat sini je sepanjang trip ni untuk 4 hari 3 malam. Ni buka. This is my friend Polo. Dah jom. 26 years old. 26 years old. Apa nama dia? My Name McQueen. MC Lightning McQueen. Lightning McQueen. Yes. Zara kena si belakang. Let me record. It's okay. No. Have you been here Mana before? basketball? First time. Okay, we'll show you around first. And the rest of them Tengok, over there. tengok. 10 a.m. until 6, right? Ya, nampak. And the basketball, badminton, and football. Yeah. Kita jamak. Ni kita. Yeah. Kita kat sini berapa hari? 4 days and 3 nights. Yes. Saja. Makan macam apa? Macam pisang. So we can Oh my give with you. god. Wah. Ni bilik siapa? Ni untuk bilik. What? Tandas. Wah, ni tandas. Jangan sepahkan lagi Yeah, come here. This your room. This is my room. My room is there. Are you sure? Oh, this is my room. Yeah. Wow. Apa ni mesti? I don't know. Ada. Ha. Yes. Hmm. This. Ya ke kolam? Floating. Floating breakfast. Where's your bed? Where's your bed? TV mah. Ni bilang. Ni bilik Awi dengan Zara. Zara tak mau tidur dengan dia. Dia tolak Zara kan? Dia nak tolak abang. Marvelous. Marvelous. Dah, tuai. Ya, buka tingkap. Buka tingkap tu. Ya, Awi. Awi, kita tepikan tingkap dia. Okay, wait here. And we'll go there. Ya. Solat. Cantiknya. I can see you. Wow. Private pool. So, kita ambil 2 bedroom villa yang ada private pool. Wih, besarnya private pool dia. So, itu master bedroom. Dan ini bilik kids. Mana ya? Puas hati? Tengok bilik air kita. Ha? Oh, ada bathtub. Yeay. Gimana sih? I got bathtub. Macam kat Istanbul. Cakap Istanbul. Ni. Mana? Oh, yang macam video ibu tu Jom mandi. Ibu ada bathtub. Kacau. Ya, boleh pinjam. Okey, ibu punya. Yeah. Oh, nice. Pagi-pagi. Huh. Cantik. Ni gila. Sana, aku ambil gambar lagi. Kejap. Bola. Bathtub. Tu beg ijah tu. Suruh dia orang apa buka. Nanti lepas solat apa tu? Baju-baju semua keluarkan, susun dalam almari, okey? You got almari, right? Tada. Since kita stay dekat hotel ni lama, so kita nak susun lah baju-baju masuk dalam almari. Cantik gila, serius. Kolam dia dalam je 1.3 meter.
Villa dah settle dah, check in, dah settle dah. Video-video setiap sudut villa ni memang cantik gila-gila. So tak nak share dengan korang. Bila korang check in, korang akan dapat buku ni, booklet ni. So kat dalam ni dia akan share apa aktiviti-aktiviti yang available lah dekat sini. Oh, berbelang pula muka. Okay, so apa aktiviti-aktiviti yang available kat sini. Dan yang kita nak tengok adalah yang ni. So dekat dalam ni ada kids punya aktiviti. So bila stay dekat sini sebenarnya setiap hari tu akan ada saja aktiviti untuk anak-anak tau. So tak payah keluar pun tak apa, just duduk sini dan enjoy all the activities and games lah. Macam hari ni kan, petang ni sepatutnya ada Thai costume dress up, tapi tak sempat nak join lah. Lepas tu ada juga traditional Thai games. Tapi since macam dah penat kan hari ni dengan immigration lama, flight delay apa semua, so kita rehat dulu lah. Esok lah untuk aktiviti yang macam indoor rock climbing ataupun outdoor rock climbing, kena book awal. So tadi kita dah book dah untuk anak-anak. Okay, so nanti I akan share lah apa aktiviti yang kita orang join sepanjang kita dekat sini. So ini dia punya key card. Kat dalam ni ada, dia bagi macam ni. So ni kita punya kunci. Ni kita punya kunci. So kita punya kunci Anantara, bilik kita 816. Kalau kau nak ambil bilik yang sama kan. So kat sini ada dia punya ni lah, explanation. Belakang ni ada map. Tu ini pun kunci juga, Anantara. So dapat dua. So kau nak pergi water park ke apa kan, pakai ni je lah, tak payah nak bawa card. Dapur tak review lagi, sekejap kita nak buat video dapur. Sebab tadi nampak macam ada kopi, something like that. So jom. Ada microwave bang. Kalau beli pizza 7E tu, kita boleh panaskan sendiri. Wah, boleh masak lah dekat sini. Sebab dia sediakan macam papan pemotong. Wah, ada washing machine and dryer. Ya, kau tahu bawa satu je baju tidur. Boleh masak lah korang. Tengok tu, segala peralatan ada. Ayalah. Periuk nasi pun ada kawan-kawan. Toaster pun ada. Ni ada pisau. Masak. Zara dapat susu for free. But I don't know what flavour because this is in Thai. Plain milk. Tak ada apa-apa rasa kot. Dia bagi English breakfast, jasmine green tea, ada coffee dia bagi. So ini dia punya coffee machine. Yes, buka pun boleh. Duduk ni. So peti ais. Ada air mineral 4 botol. Ya Allah ya. Asyik baik budak ambil gambar. Ni view dari kolam. Tak ada. Wah, cantik. Okay, cantik gila. Hai. So anak-anak semua dah tak sabar nak mandi. Dan dia orang penat juga sama sebenarnya. Sebab kita orang gerak daripada rumah like pukul 8.30 pagi. Ni view dari kolam. Master bedroom, bilik anak, living room. Sini kolam. Okay, go. Ayah, ibu cakap boleh lompat. Ayah tak bagi ke? Ayah, saya lompat tau. Okay. Tadi Zara kena lompat. Okay. Kena lompat. Kena lompat. Oh. Sampai. Ni, tu. Ya, ajar. Sini. Ibu jangan. Ya. Yelah. Ya kan pandai berenang. Tiba-tiba dah tak berani pula. Okay. Hello. Siapa tu? Tolong. Selamat datang ke rumah saya. Boleh. Bukannya nampak bawah pun, nampak atas je. Atasnya bawah sikit. Tuk sikit. Tuk sikit. Di 2 bathrobe, iron, slipper. Tada. Extra bantal dengan ni medicine. Apa orang kata? Emergency aids. Towel. Lepas tu dia bagi bag ni. Saya tak suka gila kalau
staycation dekat mana-mana resort yang dia bagi bag ni. So untuk jalan-jalan dekat resort kita pakai je bag yang dia bagi. Gitu. Allah, tengokkan Amir sekali Zara. Okay. Villa dia memang private, so yang perempuan boleh je nak buka tudung. Macam ni kan. Sini. So terus tada. Bila petang kan, ni tengah petang, memang matahari tak kena langsung. Ada pokok, lepas tu dia buat cover tu. Kita tengok dia bagi apa. Kat sini ada rabbit. Ada rabbit. Ni apa? Cotton ball. Natural soap. Ada biodegradable shower cap. Ada vanity kit. Ada sanitary bag. Okay, ada toothbrush. So boleh minta loofah. Lara, what are you doing? Ini dia banyak. Wow. Mana? Ni. Ada cheese. Ni apa? Okay korang, so sekarang ni dah pukul 11 malam sebenarnya. Actually Method terlupa nak sambung buat video YouTube tau. Tadi lepas check in dan lepas room tour semua tu, I sambung buat konten pula, buat konten Shakri lah kan, record video produk, record video konten apa semua. So anak-anak mandi kolam, and then malam kita orang keluar pergi 7E. Ada satu 7E yang betul-betul dekat sebelah kita punya hotel, like dekat gila. So esok I akan tunjukkan korang macam mana. Lepas tu kita orang just makan-makan kat dalam bilik, borak-borak. So esok kita orang dah book activities untuk anak tau, sebab hotel ni ada banyak gila aktiviti kan. So kita dah book dah untuk anak. So esok tengoklah, nanti I akan share dengan korang apa yang Method buat dan kita orang buat dekat sini di hari kedua. So stay tuned. Bye. Jalan. Pegang dua-dua. Amin. Ada pickleball court. Ketepang bunyi dia.